Guys, tengok ni. Kereta ni boleh buka bumbung. Inilah Mazda Roadster MX-5. Jom Aunty tunjuk. Sebelum nak main-main bumbung, sini Aunty tunjuk dulu performance dia. Dia pakai enjin 2.0 Sky Active G rear wheel drive. Tapi tak ada turbo lah. Top speed dia dalam 200 km/h dan 0 ke 100 dia dalam 7.8 saat. Patut tak Aunty tambah turbo macam ni? Top dia dalam 205 Nm dan 181 horsepower. Kereta ni okey-okey lah kalau awak nak bawa untuk weekend. Kalau untuk daily, mungkin kurang sesuai sikit. Kalau awak tengok rupa dia, macam spesies Mazda lah. Since dia convertible, of course lah dapat frameless window. Cuba awak tengok kereta ni. Kecil je macam Aunty. So, tak susah lah nak parking. Dalam dia, 2-seater semi-bucket fabric. Kalau awak ada family, jangan pandai-pandai nak bawa kereta ni untuk ambil anak balik sekolah. Tapi untuk awak yang single tu, boleh lah untuk buat daily. Tengok bila Aunty buka bumbung dia ni, dah feeling-feeling macam dekat Hollywood. Tapi kalau nak beli kereta ni, kena tinggi-tinggi macam Aunty lah. Kalau tak memanjang, kena buka bumbung. So, kalau tinggi awak lebih 185 cm tu, lupakanlah. Satu lagi, ini kereta weekend. Tengoklah boot dia besar mana. Ini baju Aunty 3 hari 2 malam pun tak cukup. Dia ada 3 mode. Dia ada sports mode, normal mode dan manual mode. Kereta ni ada handbrake tarik. Jadi, bolehlah Aunty drift macam ni. Kan dia rear wheel drive. Kalau awak tengok kereta ni, dia macam dah tune stage 2 tau. Disebabkan dia kecil, awak rasa awak macam satu dengan kereta ni. Bak kata orang Jepun, Jimba Itai. Awak tahu tak apa maksud dia? Awak ingat Aunty tak tahu cakap Jepun? Tapi bukan itu je kecil. Tengok ni, dua-dua kompartmen pun kecil. Tengok ni, bahagian passenger pun tak ada kompartmen. Satu lagi yang kecil, infotainment dia dalam 7 inci je. Tapi dah siap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Kereta ni siap ada 2 USB-A, AUX dan tempat memory card. Zaman bila pakai memory card ni? Jadi berapa harga kereta yang tak ada bumbung ni? 169,000 je. Jadi kalau nak kereta yang tak ada bumbung ni, jom jumpa Aunty di Prime Wheel Subang Jaya.